welcome back to our Chemistry SPM channel. So untuk video kali ini saya akan membincangkan uji kendiri 4.6. So in the previous video saya dah bincangkan uji kendiri 4.1 sampai 4.5. So this video I want to take the opportunity untuk bincang uji kendiri ini sebelum I bincang uji kendiri 4.7 dan juga penilaian prestasi, dan settle lah this chapter. So saya cuba untuk upload video uji kendiri 4.7 dan juga penilaian prestasi dalam masa terdekat lah. Okay, so without further ado, let's get started. Okay, so uji kendiri 4.6 ini sebenarnya fokuskan apa? Okay, so basically uji kendiri 4.6 ini dia akan tanya you punya knowledge, test you punya knowledge berkaitan dengan kala 3. Okay, sebab before this you belajar kumpulan, betul tak? Kumpulan 18, kumpulan 1, kumpulan 17. So now it's time to study kala 3 pula. So this uji kendiri memang dia akan tunjuklah kat calon macam mana soalan-soalan kala 3 looks like in your exam dan sebagainya. Okay, so without further ado, kita baca soalan nombor 1 dulu. Okay, soalan nombor 1 dia tanya, mengapa unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan argon berada dalam kala yang sama? Okey, soalan ni biasa tau. Dia either dia tanya kumpulan yang sama atau kala yang sama. Memang banyak kali lah I dah encounter soalan-soalan macam ni. So kalau dia tanya kenapa kumpulan yang sama, jawapannya electron valence, betul tak? Tapi kalau dia tanya kala yang sama, apa reasonnya? Reasonnya adalah bilangan petala berisi elektron. Normally for kala, kalau dia dalam kala yang sama, kiranya dia semua mempunyai bilangan petala yang berisi elektron yang sama. Contoh, kalau I kata kala 2, kiranya dia ada 2 petala berisi elektron. Kalau kala 3, 3 petala berisi elektron. Kalau kala 6, contoh, ada 6 petala berisi elektron. That's how the meaning goes lah. Okay, so you kena faham benda tu betul-betul. So nombor 1, when dia tanya kenapa di dalam kala yang sama, jawapannya you have to say unsur kala 3 ini mempunyai bilangan petala berisi elektron yang sama. Cukuplah. You jawab macam ni pun you dah dapat dah markah penuh. Okay, so kalau you nak I buktikan, boleh juga I boleh buktikan. Okay, so kala 3 ini basically dia start dengan natrium dan magnesium kan. Okay, I ubahlah warna. So I have natrium, magnesium, aluminium. After that I ada silicon, phosphorus, chlorine, argon. Lengkap ke? Aluminium, silicon, phosphorus. Jap, macam ada miss je. Aluminium, silicon, phosphorus, aluminium, silicon, phosphorus. Sini. Aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan argon. So I akan ada sulfur jugalah kat tengah. So kalau you tengok dia punya bilangan petala berisi elektron, tak apalah tunjuk kat sini. Kan dia tunjuk kat sana, tunjuk kat sini. Okay, so dia macam ni. Bilangan dia sama je. Ni 11, ni 12, ni 13, ini 14, 15, 16, 17. Jap, kenapa 18? Awal sangat. 17 dan 18. So, contoh untuk magnesium, natrium, dia ada 11 kan nombor proton dia. So, kiranya bilangan elektron dia pun adalah 11. So, how you susun that? Seperti biasalah, you akan susun petala by petala. So, 11 kiranya 2.8.1. Dan 12, 2.8.2. 13, 2.8.3. Ni 2.8.4. Ni 2.8.5. Ni 2.8.6.
Ni 2.8.7 dan yang ni 2.8.8. Nampak tak? End of the day, semua ini bilangan petala berisi elektron dia 3. Ni pun ada 3 petala berisi elektron. Ini pun 3. Semua 3, 3, 3, 3. So that's what we are trying to say. Okay, so saya harap you dapat lah konsep itu. So that's where the color punya function. Okay, normally kita tanya kumpulan-kumpulan kan. So hari ni adalah satu soalan berkaitan color. So harap you faham konsep itu. Dan lagi satu, whenever you tak faham ke or you rasa confused, ni I nak pesan lah kan, please tengok jadual berkala unsur. Jangan simply buat tanpa tengok jadual. Then you are in a very big problem lah. Alright. Okay, then next one, nombor 2. Silikon wujud sebagai pepejal pada suhu bilik, manakala unsur bukan logam seperti klorin wujud sebagai gas. Jelaskan pemerhatian ini. Dia suruh bagi tahu lah pemerhatian. Kenapa? Okay, so the reason is very simple. Okay, silikon ini sebenarnya dia punya takat lebur dan takat didih is the reason. Okay, so you boleh say silikon, oh my god, silikon mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Okay, sebab dia adalah sejenis logam. Yes, correct. Okay, yang tinggi. Manakala klorin, okay, klorin ni bukan logam. So bukan logam, memang obviously takat lebur, takat didih dia adalah rendah. So you boleh kata manakala klorin mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Cukup lah. Okay, so basically soalan ini dia test you tahu ke tak tahu that unsur bukan logam ni takat lebur, takat didih dia rendah ke tak. Tu yang dia nak cuba test. That's why dia mention unsur bukan logam. Faham tak? So kat sana lah dia punya main hint. Nampak tak kat sini dia mention unsur bukan logam. So dia basically dia tengah tanya pasal comparison lah of logam and also bukan logam. Bukan ni saja jawapan, ada lagi banyak jawapan yang relevan. You boleh komen jawapan you, I boleh beritahu sama ada betul ke tak. Tapi kalau ask my opinion, I suggest this answer lah, sebab ni paling senang dan mudah untuk nak diingat. Okay, then next I pergi kepada nombor 3. Okay, 3A. Okay, so 3A ini, jika dibandingkan antara aluminium dan klorin, unsur manakah yang mempunyai saiz yang lebih kecil? Jelaskan jawapan anda. Okay, so soalan ini dia memang fully fokus pada color 3, betul tak? Aluminium, klorin, saiz yang lebih kecil. So kalau color 3 kan, okay, color 3 dia ni kalau we cross the color kan, ramai kata saiz akan membesar, tapi no, saiz atom akan menjadi lebih kecil. That's the unique part with this color ini. Kenapa? Sebabnya dia punya keelektronegatifan. Keelektronegatifan ini menyebabkan dia punya saiz atom menjadi lebih kecil. So ingat je, kalau we compare color, lagi ke kanan lagi kecil saiz dia. It's not like kumpulan turun ke bawah lagi besar, betul tak? Tapi color is not like that. Color is totally opposite dengan kumpulan. Okay, so you have to jawab unsur, tak macam ni lah, unsur, ataupun nak lagi tepat you boleh kata atom unsur. That would sounds lagi better lah. So you have to say atom unsur klorin mempunyai saiz yang lebih kecil berbanding
atom unsur aluminium, which is Al. Settle lah. Okay, so this would be your first point. Okay, and then kenapa? Okay, so you can say that bilangan proton, okay, you have to say merentasi kala. Okay, kalau you tak nak kata merentasi kala, okay, tak apalah, I pun tak nak kata, I just pergi kepada this point. Bilangan proton di dalam nukleus bagi atom unsur klorin adalah lebih banyak, or you boleh say lebih tinggi berbanding atom unsur aluminium. Tadi I tunjuk kat you kan, so that's the point lah. Sebab klorin ada 17, yang aluminium pula dia ada 13. So betul lah kan, atom unsur klorin punya lagi besar, dia punya bilangan proton. Okay, so kesannya apa? So proton itu basically dia ni bertindak sebagai daya lah untuk kala ini. So lagi banyak proton, daya dia lagi kuat. So dia akan tarik dengan kuat dekat-dekat ke nukleus dia. Kenapa? Sebabnya elektron charge negatif, dalam dia charge positif. So negatif dengan positif akan attract. So that's the concept. So lagi banyak proton, lagi kecil saiz atom, kalau untuk kala lah. Okay, so what you have to say, ini menyebabkan daya tarikan proton dalam nukleus. Or you tak nak kata macam ni, okay, you nak tengok kat sini, boleh juga. Kat sini dia kata, mana dia, daya tarikan nukleus terhadap elektron. Boleh juga. Kalau you tak nak kata, you tak nak melibatkan proton kat sini, but the concept of course ada proton, you boleh kata daya tarikan nukleus. Okay, daya tarikan nukleus terhadap elektron bagi atom unsur klorin lebih kuat. Nak kata lebih kuat boleh, nak kata lebih tinggi pun boleh lah. So I prefer lebih kuat lah. So lebih kuat. Okay, wait, atas dia guna lebih kuat ke? Saya juga nak confirmkan kan. Dia kata semakin bertambah. Okay, bolehlah daya tarikan semakin kuat. Okay, berbanding atom unsur aluminium. Apa reasonnya? The bilangan proton lah. So kesannya, apa kesannya? So jejari atom. Okay, apa maksud jejari? Jarak dari nukleus ke petala valence. So macam tadi saya kata, lagi banyak proton dia tarik kuat-kuat kan. So yang dia tarik kuat-kuat in our case is chlorine. So jejari dia akan lebih besar ke atau lebih kecil? Obviously lebih kecil lah, sebab dia dah dekat dengan nukleus, betul tak? So you can say jejari atom unsur klorin lebih kecil berbanding atom unsur aluminium. So kesannya lah. So now dia dah kata dah kan. Oh, dia belum kata. So you boleh kata size atom unsur klorin
lebih kecil. Lebih kecil berbanding atom unsur aluminium. Cukuplah takat ni. So explain takat ni pun dah dapat markah. Markah penuh ni pun dah dikira sebagai a very complete explanation lah for this part. Okay, and then B and C. Unsur manakah yang membentuk oksida amphoteric? So kalau ditanya unsur mana, so obviously aluminium. So you boleh jawab lah. Okay, sorry, I kecilkan sikit tulisan lah. Okay, so kan tadi katakan amphoteric mesti aluminium saja, sebab aluminium saja ada the property of amphoteric. So I letak kat sini lah. Okay, ni sekejap, warna ni ada guna lah. Tak nak warna ni, salah warna kan. Okay, this one. So unsur dia you just tulis lah, unsur aluminium. Atau let's say you tak nak tulis aluminium, you malas eja, atau you takut you salah, you nak letak Al saja pun boleh juga, tak ada masalah. Kita terima juga jawapan Al you lah. Okay, and then susun semula unsur mengikut pertambahan saiz atom. Kiranya dia nak semua ini kita susun based on size atom. So macam you tahu, yang paling hujung, which is yang paling ke kanan, adalah paling kecil. So in our current case, yang paling kecil adalah, kita start dengan yang paling atas lah, sebab atas pun ada kan. So yang paling kecil, lagi atas lagi kecil, faham tak? Kiranya petala lagi atas yang lagi kecil. So kita start dengan petala nombor 2, yang paling kecil adalah neon, Ne. Sebab dia kat petala nombor 2 and dia paling hujung. So Ne, then carbon, settle. Then after that petala ni, yang paling adalah Cl. Then after Cl kita ada Al, dan finally baru Na. Nampak tak? So this is the susunan. So lagi hujung lagi kecil kiranya, ni memang paling kecil, and then yang ini, and then baru turun kepada petala ni, petala ni. So that's how the thing works lah. Okay, so yang paling kecil antara semua ini, kalau antara color ni lah. Okay, so dia macam tu lah. So tengok, lagi kecil nilai color you, lagi hujung dia lagi kecil. That's how it works lah. Okay, tapi soalan pasal color ni jarang sikit lah ada kat SPM. Dia biasa suka tanya pasal kumpulan, pasal sifat-sifat dia lah. But by somehow you cannot predict what they will ask. So kita belajarlah semua. So saya harap video kali ini membantu you untuk meningkatkan kefahaman berkaitan dengan jadual berkala unsur ini. Dan I akan jumpa you in a new video untuk uji kendiri 4.7. Okay, itu sahaja daripada saya. Thank you and bye.